Apa khabar semua? Okey, hari ni kita nak borak pasal satu benda yang sangat-sangat penting yang jadi macam tulang belakang negara kita. Apa dia? Kedaulatan. Dengar macam berat kan? Tapi percayalah, ia bukan sekadar perkataan dalam buku sejarah. Benda ni lah sebenarnya asas kepada siapa kita, kebebasan kita dan ia adalah satu amanah yang kita semua pikul bersama-sama. Jadi, jom kita mula dengan satu soalan yang agak besar. Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya yang buat sesebuah negara tu betul-betul bebas, betul-betul merdeka? Cukup ke sekadar ada sempadan sendiri, ada bendera sendiri yang berkibar megah, ataupun ada lagi benda lain yang lebih dalam yang kita tak nampak dengan mata kasar? Inilah persoalan besar yang akan kita cuba rungkai sama-sama hari ini. Baiklah, untuk kupasan kali ini, kita ada 5 hentian utama. Mula-mula, kita akan fahamkan dulu apa sebenarnya maksud kedaulatan. Lepas tu, kita tengok kenapa ia sangat penting. Seterusnya, kita akan kenal pasti apa ancaman-ancaman yang ada. Kemudian, kita akan bayangkan apa jadi kalau kita terleka. Dan akhir sekali, yang paling penting, apa yang kita boleh buat. Jom kita mulakan. Okey, kita masuk bab pertama. Apa sebenarnya kedaulatan ni? Untuk kita betul-betul faham tanggungjawab kita, kita kena kenal dulu apa benda yang kita nak jaga ni, kan? Cuma bayangkan, kedaulatan ni macam pelan induk atau blueprint sebuah rumah. Asas yang paling utama sebelum kita boleh bina apa-apa yang lain. Kalau nak dipermudahkan, sebuah negara berdaulat ni ada 2 kuasa besar. Pertama, dia bebas, tak ada siapa jajah dia. Titik. Kedua, dia ada kuasa penuh untuk uruskan rumah tangga dia sendiri. Maksudnya, dia boleh buat keputusan sendiri pasal ekonomi, politik, sosial tanpa ada orang luar yang datang dan sibuk-sibuk nak arahkan, kau kena buat macam ni, kau tak boleh buat macam tu. Dia yang pegang steering. Kalau tadi kita cakap pasal blueprint, sekarang kita tengok pula tiang-tiang seri yang menegakkan rumah kita ni. Ada 5 semuanya. Pertama, merdeka. Ini tiang utama. Kedua, bermaruah dan berwibawa. Kita ada harga diri di mata dunia. Ketiga, kita ada identiti nasional kita sendiri yang unik. Keempat, kita ada struktur pemerintahan sendiri, kita yang pilih, kita yang tadbir. Dan kelima, kita bebas daripada pengaruh luar. Kalau salah satu tiang ni goyang, seluruh bangunan boleh runtuh. Jadi kelima-limanya kena sentiasa kukuh. Okey, kita dah faham apa itu kedaulatan. Kita dah nampak tiang-tiangnya. Sekarang soalan yang lagi penting, kenapa benda ni sangat-sangat penting? Kenapa kita kena jaga betul-betul? Jom kita tengok apa nilai-nilai yang jadi simen pengikat yang tiang ni dan apa faedah yang kita dapat bila rumah kita ni selamat dan kukuh. Sebenarnya kan, kekuatan kedaulatan negara ni tak terletak pada tentera atau senjata semata-mata. Ia bermula dari dalam diri kita, nilai-nilai yang kita pegang. Macam rasa patriotisme, cinta sungguh-sungguh pada negara, rasa tanggungjawab. Bukan setakat cakap, tapi buat. Sikap hormat pada bendera kita, lagu kita, rukun negara kita. Keberanian untuk bersuara dan bertindak bila negara diancam. Dan yang paling penting, kerjasama. Kita semua main dalam satu pasukan. Benda-benda inilah yang jadi kompas moral kita. Dan bila kita amalkan nilai-nilai ni semua, ia bukan setakat syok sendiri tau. Ada hasil dia. Semangat patriotik tu, dia jadi macam bahan api yang buat kita nak berbakti pada negara. Kemerdekaan dan kestabilan terjaga. Maruah negara kita pun terpelihara daripada orang-orang yang nak bawa onar dari dalam. Tapi yang paling best, bila kita semua pegang nilai yang sama, perpaduan kita sebagai rakyat berbilang kaum jadi makin kuat. Macam gam yang lekatkan kita semua. Tapi tak selalunya langit cerah. Rumah yang kita dah bina cantik-cantik ni sentiasa ada ujiannya. Ada cabaran, ada ancaman. Anggaplah ia macam ribut. Kadang-kadang ribut ni datang dari luar. Tapi yang kita kena lebih risau bila anai-anai mula makan rumah dari dalam. Itu lagi bahaya. Jom kita tengok dengan lebih dekat. Ancaman ni ada 2 jenis. Dari dalam, anai-anai tadi tu. Contohnya bila kita bergaduh sesama kita pasal isu kaum. Bila jati diri kita makin nipis. Dan yang paling berleluasa sekarang, berita-berita palsu yang kita kongsi tanpa fikir panjang. Itu semua merosakkan dari dalam. Ancaman dari luar pula, yang ini kita nampak dengan mata kasar. Pencerobohan sempadan, ancaman pengganas, kuasa-kuasa besar yang cuba nak kawal kita. Jangan pandang remeh, dua-dua ni boleh meruntuhkan negara kita. Jadi, soalan besarnya, apa jadi kalau kita buat tak tahu je pasal semua ancaman ni? Apa jadi kalau kita alpa? Kalau kita cakap, biarlah orang lain yang fikir. Apa padahnya? Percayalah, kesannya bukan sikit-sikit. Ia sangat berat. Mari kita ikut jejak domino ni. Semuanya bermula dari satu titik. Iaitu, bila kita mula ambil mudah. Bila kita abaikan tanggungjawab kita, domino pertama pun jatuh. Apa dia? Hubungan sesama kita. Perpaduan yang jadi macam gam perekat masyarakat kita akan mula retak.
mula longgar. Bila dalam rumah dah tak aman, dah mula bergaduh, siapa yang nak datang melabur? Siapa yang nak berniaga dengan tenang? Tumbangnya domino kedua, ekonomi. Pembangunan negara akan terhenti. Semua jadi tak menentu. Dan inilah domino yang terakhir yang paling kita takuti. Bila kita dah lemah dari dalam, berpecah belah, ekonomi pun merosot. Kita seolah-olah meletakkan papan tanda selamat datang untuk orang luar masuk campur. Masa tu, kedaulatan kita, kemerdekaan kita, mungkin tinggal nama sahaja atas kertas. Okey, cukup dengan cerita-cerita yang menakutkan. Berita baiknya ialah, semua domino tu tak semestinya jatuh. Kita ada kuasa untuk hentikannya. Sekarang, jom kita fokus pada bahagian yang paling penting yang penuh harapan, iaitu apa peranan kita, macam mana kita nak jadi penjaga kedaulatan negara. Tak perlu jadi askar untuk pertahankan negara tau. Benda-benda ni kita boleh buat setiap hari. Hayati rukun negara, fahamkan betul-betul apa maksudnya. Bukan setakat hafal. Hormati jalur gemilang, hormat lagu negaraku, ikut undang-undang. Simple kan? Dan yang ni paling penting zaman sekarang. Jangan mudah percaya dan jangan sebarkan hasutan. Kalau nampak benda yang boleh pecah belahkan kita, tolak tepi. Sebaliknya, libatkan diri dalam apa-apa aktiviti yang boleh buat kita rasa lebih bangga jadi rakyat Malaysia. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu pemikiran. Fikirkanlah kedaulatan ni bukan macam harta pusaka yang kita dapat percuma. Sebaliknya, ia adalah satu amanah, satu tanggungjawab yang aktif. Sesuatu yang kita kena jaga setiap hari dengan setiap tindakan kita supaya kita boleh serahkan kepada anak cucu kita dalam keadaan yang lebih baik. Amanah ni, ia bermula dengan saya dan ia bermula dengan anda. Hari ini, bukan esok.